Ketika dia rosakkan akal, rosakkan hati dia, perasaan dia, jadi mati. Isu pemandu mabuk, dia bukan kita kena tengok dari kacamata hukuman undang-undang je tau. Kita kena tengok dari perspektif kemanusiaan. Boleh tak pergi ambil pisau, toreh je tangan? Kenapa tak ada orang normal buat macam tu Sebab ketika tangan kita dicalakan, digores dengan pisau, ditarik, hiris dengan pisau, keluar darah. Lalu kita pun tak beranilah nak rosakkan badan kita. Tapi disebabkan akal kita ni duduk dalam. Dia bukan otak tau. Otak benda fizikal, tapi akal tersimpan dalam tu. Jantung, hati, benda fizikal, tapi perasaan duduk dalam tu. Jadi ketika dia rosakkan akal, rosakkan hati dia, perasaan dia, jadi mati. Dia tak rasa sebab tak nampak benda tu. So untuk sedarkan orang macam ni, kena bagi hukuman yang berat, keras supaya dia tersedar. Patah balik cerita kejut orang lihat bangun pagi tadi ni. Kalau dia dah mengeroh tu, punyalah kuat, dah lah tidur lambat semalam, kenyang, terbongkang. Kita nak kejut dia tak boleh macam bangun Long, bangun Long, bangun mana adanya. Memang kena hampuk dia, goncang dia, simbah air. Tak simbah pun paling kurang ada air lah letak kat muka. Walaupun reaksi dia lepas tu, dia akan bangun dan kejar kita. Pusing dulu satu rumah pusing dulu satu rumah, pusing dulu satu asrama. Tak apalah, biarlah dia nak marah kita, membebel ke, mencarut ke contohnya. Tapi motif kita apa? Nak sedarkan dia. Tapi itulah yang terpaksa digunakan untuk menyedarkan. Kalau perlu ketuk, tak lepas dengan ketuk, kuat lagi, tak lepas dengan yang kuat lagi, yang lagi dahsyat pada tu, sampai dia sedar. So itulah yang dibuat. Tapi Allah Maha Kaya. Pendekatan yang Allah guna lagi dahsyat. Prevention is better than cure. Mencegah kita bagi hukuman kepada orang yang dah pun minum dan mabuk, langgar orang, lepas tu dia kena hukuman, lantaklah dia nak duduk dalam penjara sampai mati sekalipun. Tapi yang mati tetap mati, tak boleh patah balik dah. Yang jadi mangsa tu tak boleh patah balik dah. Family dia yang merana tak boleh pun nak dipulihkan. Allah dah bagi solusi sejak awal. Jangan rosakkan akal dan hati. Jangan terus sejak daripada awal. Tak boleh. Apa-apa sahaja doktrin yang boleh rosakkan agama, Allah dah settlekan dalam Al-Quran. Kok kita ada tiba-tiba terfikir tentang kuasa selain Allah? Terfikir, Allah matikan dalam fikiran tu dalam Al-Quran. Sebab Allah dah kata, kuasa terbesarlah akulah yang mencipta. Berapa banyak kita jumpa dalam Al-Quran? Rabbil Alamin. Dia bukan sekadar Rabb tu makna dia Tuhan. Kalau sekadar Rabb makna dia Tuhan, Ilah pun makna dia Tuhan. Rabb ni makna dia pencipta, pendidik, pemilik, pentadbir, penghidup, pemati. Perkataan Rabba tu pun dekat dengan perkataan Rabba yang ada alif maksurah kat belakang. Makna dia didik. Memang Allah lah pendidik kita.